Jom kita tengok apa hasilnya. Bismillah. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bila YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak review apa? Hari ni aku nak review puding karamel daripada resepi Khairul Aming. Ni dia aku dah try step by step, aku dah ikut dalam langkah yang dia ajar oleh Khairul Aming. So aku nak try jadi ketak puding karamel ni. Ni dia. So tak apa, tak nak mau masa lagi, jom kita review dan kita nak tengok hasil yang aku buat ni jadi ke tak. So jom kita tengok apa hasilnya. Bismillah. So ni dia puding karamel yang aku buat. Aku dah belajar dan ikut step by step. Ingat mula tak jadi sebab masa aku buat tu dia macam lembik sangat. So tak sangka hari ni jadi juga. Tak apa, tak masa lagi, jom kita review macam mana rasa dia, sedap ke tak. So bismillah. Wangi siap bau dia. So jom, bismillah. Tengok. Sedap. Memang berlemak rasa dia. Sekali buat aku try tu jadi. Mudah lah benda dia nak buat. Kalau kau makan sesejuk memang sangat sedap. Kita rasa lagi. So korang kena try seperti Khairul Aming ni. Try buat and try review. Memang sangat sedap lah. Mudah je nak buat sebenarnya. So aku dah makan dah and aku dah follow resepi Khairul Aming. Kesimpulannya aku buat jadi. Ni dia hasilnya. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bila YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau sedap